Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict, baru-baru ini meluluskan geran bantuan pembangunan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM berjumlah RM300,000 kepada koperasi Balai Toko Kundasang Sabah Berhad Kopstay. Bantuan ini diberikan untuk membantu koperasi tersebut dalam memperluaskan perkhidmatan mereka, terutamanya dengan mengembangkan produk baru dalam bidang pelancongan seperti glamping dan tapak perkhemahan. Ewan berharap dengan penambahan produk seperti glamping dan tapak perkhemahan ini, Kopstay dapat menarik lebih ramai pelancong ke Kundasang sekaligus merancangkan ekonomi setempat melalui sektor koperasi dan pelancongan berasaskan komuniti. Beliau juga memuji pencapaian Kopstay yang cemerlang, termasuk anugerah Desa Lestari dan pengurusan koperasi yang tersusun dengan baik. Untuk mengadakan lawatan kerja, kunjungan balas sebenarnya, dan 19 bulan 2 yang lepas saya dikunjungi datang jauh daripada kampung Sinisian ke Kuala Lumpur semata-mata untuk menyampaikan aspirasi perlu diberikan fokus tambahan yang bersesuaian dengan isu dan cabaran ini. Sebab itulah di Kementerian, di bawah dasar ini kita telah Keusahawanan dan Koperasi Malaysia UKK, di mana saya selaku Menteri Koperasi dilantik menjadi Chancellor kepada universiti ini. Apa yang saya ingin sampaikan adalah peluang pengajian kepada ahli-ahli 10 tahun itu sangat baik. Kita menggalakkan paling kurang pun 10 tahun. Tapi kalau sudah hingga 20-30 tahun, itu cukup lama. Jadi, sebagai sokongan kepada usaha tersebut, Kementerian juga meluluskan bantuan pembangunan tambahan sebanyak RM12,500 untuk program Jejak Koperasi. Datuk Ewan turut menjemput Kopstay untuk menyertai Expo Pelancongan Koperasi yang bakal diadakan di Kuala Lumpur pada bulan ini sebagai peluang untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka kepada pasaran yang lebih luas. Fokus sedia ada kementerian di seluruh negara. Kenapa perlu fokus tambahan untuk Sabah dan Sarawak? Sebab kita mempunyai isu dan cabaran tersendiri yang berbeza dengan isu-isu dan cabaran di Semenanjung. Kopstay terlibat dalam perkhidmatan homestay yang dipakejkan dengan pelbagai aktiviti dan mereka telah mencapai beberapa pencapaian termasuk pengiktirafan anugerah Desa Lestari. Koperasi ini juga dikenali dengan tadbir urus yang tersusun dan berkesan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict, baru-baru ini merasmikan Koperasi Sausodikon Ranau Berhad Kopsodik di Kampung Kauluan, Kundasang. Koperasi yang ditubuhkan pada Disember 2022 ini memainkan peranan penting dalam sektor pelancongan tempatan, walaupun aktiviti pelancongan di kawasan tersebut sudah bermula sejak 2015. Dalam ucapan beliau, Ewan memuji kepimpinan koperasi yang diterajui oleh golongan belia yang turut terlibat dalam perusahaan sosial. Kopsodik telah membangunkan kemahiran keusahawanan di kalangan wanita, menghasilkan produk kraftangan serta mencipta peluang pekerjaan untuk belia. Ewan turut berbangga melihat kejayaan anak-anak muda di kampung tersebut dalam menggerakkan koperasi dan memanfaatkan potensi pelancongan setempat. Kopsodik juga telah memperoleh pengarafan sosial membolehkan mereka menerima geran sebanyak RM100,000 di bawah program perusahaan sosial Si Koperasi. Geran ini akan digunakan untuk memperkukuh aktiviti koperasi tersebut.
Iwan berharap usaha dan kejayaan Kop Sodik akan menjadi contoh dan inspirasi kepada koperasi lain untuk terus berkembang dan memberi sumbangan kepada ekonomi setempat. Selepas perasmian, Pewon melawat Kundasang Aqua Farm yang dikendalikan oleh Azizul Julirin, seorang usahawan belia dan alumni program Tunas Usahawan Belia Tiop 2016 di bawah SMA Corp Malaysia. Azizul telah berjaya membangunkan Kundasang Aqua Farm yang kini menerima lebih 14,000 pengunjung sejak dibuka dan telah melatih lebih 1,000 usahawan. Produk aquakultur yang dihasilkan juga mendapat permintaan di pasaran tempatan dan antarabangsa. Iwan menyatakan kebanggaan beliau terhadap kejayaan Azizul yang bukan sahaja membangunkan perniagaan sendiri tetapi juga membantu belia lain berjaya dalam bidang keusahawanan. Beliau berharap kejayaan Azizul dapat menjadi contoh kepada usahawan belia lain untuk membangunkan perniagaan yang berdaya maju dan memberi manfaat kepada komuniti.